Stretch ni boleh buat sakit pinggang lagi teruk kalau korang tarik kuat-kuat dan paksa sampai sakit. Sebab apa? Sebab dia akan meningkatkan tekanan pada bahagian tulang belakang dan juga akan meningkatkan tekanan pada bahagian otot kita. So, kalau korang rasa tak tahan bila buat exercise macam ni, jom saya tunjukkan exercise yang betul dan lebih mudah. Okey, apa cara yang betul untuk kita buat stretching exercise ni? Ini adalah salah satu exercise untuk kita buat bagi masalah sakit pinggang. So, yang pertama adalah pergerakan dia adalah dengan membawa kita punya kedua-dua belah lutut rapat ke dada. Okey, ini nama dia knee to chest exercise. Make sure bila kita tarik kita punya bahagian knee ni, make sure kita akan rasa tegang yang selesa, bukan rasa tegang yang sangat menyebabkan kita rasa sakit. Okey, so kita movement ni adalah kena dalam keadaan yang control dan juga slow pace. Okey, so kita tahan dalam 15 saat dan ulang sebanyak 3 kali. Okey, so bagi yang menonton sekarang, kalau korang rasa korang nak tahu apa stretching yang sesuai untuk condition korang, boleh tinggalkan komen dekat bawah.